Hari ini, kita berhenti sejenak untuk mengenang kisah perjalanan seorang guru, kisah yang penuh dedikasi, cinta dan pengorbanan. Seorang pendidik yang telah mencipta ribuan bintang di langit masa depan, Cikgu Mazlina. Perjalanan seorang insan bernama Cikgu Mazlina bermula bukan dengan kemewahan, tetapi dengan sebuah azam untuk mendidik dan membentuk insan. Sekolah pertama di Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 3 Johor pada tahun 1993 menjadi saksi langkah awal beliau sebagai seorang pendidik. Di situlah segalanya bermula, belajar mengenal murid, belajar memahami erti sabar dan belajar mencintai dunia pendidikan sepenuh hati. Setelah melalui 7 buah sekolah sepanjang perjalanan kerjaya beliau, akhirnya takdir membawa Cikgu Mazlina ke SK Bidong, sekolah ke-8 dan sekolah terakhir yang menjadi penutup penuh makna sebuah pengabdian. Sebelum menutup tirai perkhidmatan, Cikgu Mazlina menitipkan pesan yang lahir dari pengalaman dan keikhlasan sepanjang bergelar seorang pendidik. Buat rakan-rakan guru, bekerjalah dengan penuh keikhlasan, peliharalah integriti dalam setiap amanah dan sayangilah anak-anak murid seperti kita menyayangi anak sendiri. Assalamualaikum. Buat Cikgu Mazlina, saya ucapkan selamat bersara dan semoga Cikgu Mazlina terus kekal berbahagia bersama keluarga tersayang hingga ke akhir hayat. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih pada Cikgu Mazlina sebab kami sebenarnya sama-sama bertugas di SK Petani Para dulu. Dulu meninggalkan dia di Petani Para, sedar-sedar saya jumpa balik di sinilah. Jadi masa di Petani Para dia sebagai guru pra. Jadi banyak jugalah ilmu-ilmu pra yang dia telah sumbangkan untuk saya belajar. Jadi 29 hari bulan adalah hari terakhir beliau sebagai guru lah kan. Dan selamat menjadi warga YB yang akan bersara. Jadi semoga laluan kehidupan yang seterusnya memperolehi susur galur yang cemerlang lah. Selamat bersara, moga terus ceria, gembira dan bahagia selalu. Jangan lupa kami di sini Kak Lin. Bye-bye. Kepada Cikgu Mazlina, selamat bersara, selamat menikmati fasa baru dalam persaraan, semoga tenang dan ceria. Selamat bersara, jangan lupa kami kat SK Bidong. Selamat bersara kepada Cikgu Mazlina, semoga bersara dengan baik, semoga diberi kesihatan, semoga berjaya kekal bersama keluarga dengan happy dan hidup tenang dan dijauhi daripada segala penyakit, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat bersara Kak Lin, semoga Kak Lin sihat dan ceria selalu. Selamat bersara Kak Lin, semoga sihat sentiasa dan sentiasa ceria bersama keluarga tercinta. Saya nak ucapkan selamat menempuh hari-hari persaraan dengan baik. Semoga Kak Lin diberi kesihatan selalu dan dapat meluangkan masa dengan keluarga dan anak-anak dengan lebih gembira lagi. Selamat bersara Kak Lin. Bye-bye. Jangan lupa kami. Kak Lin, selamat menjalani aktiviti selepas bersara. Bye. Selamat bersara Cikgu Mazlina. Bye. Selamat bersara Kak Mazlina. Kepada Cikgu Mazlina, saya ucapkan selamat bersara. Semoga dapat menjalani kehidupan selepas ini dengan penuh kebahagiaan di samping keluarga yang tercinta. Okey. Selamat bersara, selamat menempuh alam persaraan. Semoga kekal ceria, bahagia dan sihat. Selamat bersara. Bye. Ucapkan selamat bersara buat Cikgu Mazlina atau Kak Mazlina. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap.
risau, semesta bersamamu.